شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد قال الله تعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع أو كما قال. Yang dihormati Tuan Pengurusi, Tuan Nazir Masjid, Tuan Imam, EJK Masjid, yang dimuliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatidzah, seterusnya muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi kesempatan ruang waktu yang sedia ada ini untuk kita sama-sama saling ingat mengingat. Kerana dengan ingat mengingat itulah yang Allah sebut fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, yang mana akan memberi manfaat dan kebaikan kepada orang yang beriman. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, pada malam ini kita dapat lagi bersama dalam slot pengajian kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi kalau kita ingat lagi tuan-tuan, kita masih lagi berada pada awal bab yang keempat, iaitu babus sidq, bab yang membicarakan tentang kejujuran, yang mana telah kita kupas makna jujur, apa yang dinamakan sidq, apa yang disebutkan jujur, dan apakah ayat Al-Quran berkaitan dengan kejujuran itu kita dah sebut pada bulan lepas. Jadi tuan-tuan, jujur ataupun sidq itu banyak jenis. Antaranya ialah sidq qalb, itu kejujuran hati kita, itu merujuk kepada niat. Sebab itu niat itu, kejujuran niat itulah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sidqul hadith, iaitu kejujuran dalam perkataan. Jadi bercakap jujur, lawannya menipu, bohong. Yang ketiga ialah sidqul amal, iaitu jujur daripada perbuatan. Apa yang kita buat mestilah bertepatan dengan apa yang ada kaitan dengan hati kita. Contoh, kita senyum, kita puji orang, jadi pasti ia hadir daripada hati yang jujur. Sebaliknya, yang tidak berlaku jujur apabila dipuji tetapi dalam hatinya maki. Dia kata bos ni handsome hari ni, tapi dalam hati menatang ni lah. Bila nak mati tak tahu dah. Itu tak jujur lah tu. Jadi yang keempat ialah sidqul wa'd, iaitu jujur dengan janji. Janji mesti ditepati, tetapi asyik berjanji tak tepati, itu bukan namanya jujur. Itu adalah pengkhianat, ataupun dipanggil tidak memungkiri janji. Sebab itu benda ini tuan-tuan melibatkan sifat seseorang, sifat seseorang. Dan kita dah sebut dah pada bulan lepas tuan-tuan, orang yang selalu berbohong, dia akan berbohong lagi. Yang paling sakit sekali ialah tuan-tuan, disebabkan dia banyak bohong dan dia tak ingat dah yang mana dia bohong, yang mana dia cakap betul. Ini masalah. Sebab itu orang bohong ni tuan-tuan, hari ni dia bercakap ni, esok dia bercakap lain. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia tak ingat dah apa yang dia bercakap tadi. Itu adalah penyakit kepada orang yang suka berbohong. Baik. Seterusnya tuan-tuan, daripada sidqul muamalah, iaitu jujur dalam bermuamalah. Contohnya kita berniaga, kita dengan pelanggan kita, mesti ada kejujuran. Sebab contohnya kalau kita berniaga tak jujur ni, satu, tidak ada keberkatan. Yang kedua tuan-tuan, hari tu ialah kita boleh berniaga, esok dah tak mari dah orang. Kita kata ni ikan segar ni baru sampai ni, kita beli tuan-tuan banyak online kan, mana tahu sampai rumah tuan-tuan ulak dah. Dia kata baru sampai, apanya busuk habis dah.
Macam saya tuan-tuan beli durian, kita nak bantu satu, kita nampak pak cik ni naik motor tuan-tuan, dibawa durian ni. Tak tahulah pak cik ni ada kat sini ke, bertaubat lah pak cik tu. Alah, kita kesian dia nampak gaya dia naik motor bawa durian. Kita belilah tuan-tuan. Beli. Oh, dia kata bagus durian ni, sedap-sedap ni, dia kata lah. Kita pun Allah, bawa balik tuan-tuan. Buka-buka busuk habis. Alah, nak bertukar dia jual pasar malam tuan-tuan. Tak, pasar malam kejap je, pukul 9 habis dah. Yang kedua, ditipu kilo kita tuan-tuan. Durian tu sepatutnya 2 kilo ke, dia kata 3 kilo. Balik-balik isteri tanya berapa ni, saya kata ni, oi mahalnya. Ni 3 kilo. Isteri saya ni jadi cerdik sikit, orang rumah dia biasa beli barang. Dia kata 3 kilo, apa kecil kan ni. 3 kilo tadi. Timbang tuan-tuan, letak 2 kilo lebih ya. Allah, kena scam lagi. Alah, ni nak cerita bahawa dia tidak jujur dalam bermuamalah. Hari itu saja dia boleh berniaga tuan-tuan, esok lusa orang dah cam dah. Yang paling lagi takut-takut ada orang yang berdoa dan doanya mustajab. Itu yang kita risau. Ya Allah, lingkupkanlah tuan-tuan habis. Kebetulan ketika itu, waktu itu doanya mustajab dan dia dizalimi tuan-tuan. Contohlah tuan-tuan, contohlah. Dia tuan-tuan tak ada duit lain dah tuan-tuan. Duit tu saja dia ada. Kebetulan istrinya mengidam nak makan durian tuan-tuan. Beli tuan-tuan semata-mata nak bagi isteri makan ni. Lah buka-buka tuan-tuan, bergulak. Tak masam. Tuan-tuan, sedih dia. Saya pernah kena tuan-tuan masa saya susah dulu. Saya ingat lagi tuan-tuan, masa tu isteri saya mengandung, mengidam buah yang paling mahal lah, durian tuan-tuan. Dan bukan pada musim dia, bayangkan. Kita gaji berapa ratus masa tu, Allahu Akbar. Tapi isteri mengandung anak pertama pula. Kata, abang saya ni tak tahu nak cakap macam mana. Cakap je lah, apa? Cakap je lah. Saya rasa teringin nak makan durian sangat ni. Kita, Allah, durian, aduh dah. Masa tu bukan musim dia tuan-tuan. Carilah mana-mana tak ada, kecuali depan Tesco. Dulu Tesco lah, ada satu tempat ni. Masa tu saya naik motor pergi tuan-tuan, belilah dapat 2 biji kecil tuan-tuan, habis RM50 masa tu. Tinggal 10 sen balik tuan-tuan. 10 sen tu untuk belanja separuh bulan lagi, bayangkan. Dah habis dengan durian dah. Allah, lepas tu isteri pun sampai-sampai, hai tuan-tuan, senyum ni sampai ke telinga tuan-tuan tak. Sayang dia tuan-tuan. Masa tu kalau minta menikah so lagi dibagi tak. Oh, dia lupa tu buat rakaman tuan-tuan tak. Sudah lalu tak. Sudah buat rakaman pula geng-geng mari. Ni sahabat saya juga ni. Dia orang kata ai rugi tak buat rakaman ni, buat rakaman. Jadi tuan-tuan nak kata senyum sampai ke telinga ni. Allah suka. Akhir sekali dibuka, kita buka bagi. Dia makan, Allah, dia kata sedap lah baik. Mana tak sedapnya, habis piti dah ni. Lepas tu dia kata, "Mang, tak makan ke?" Kita tuan-tuan gila durian juga, tapi ketika itu kita lebih takdim, maknanya dahulukan isteri kita. Kita kata tak apa, habis kenyang dah. Pada hati ya Allah, dapat kulit menjadi dah. Nak kata mahal durian masa tu. Sekiranya tuan-tuan kalau saya beli ketika itu tuan-tuan dapat buka-buka, Allah tak boleh makan tuan-tuan tak? Apa jadi tuan-tuan? Dah lah saya tak ada duit, dah lah isteri mengidam tuan-tuan, duit dah habis, durian tak boleh makan. Ni yang kita nak ni tuan-tuan tak? Akhir sekali kalau saya berdoa macam mana? Dan ketika itu saya dizalimi, dan ketika itu, waktu itu, saat itu ada Allah sebut tuan-tuan, Nabi sebut dalam satu hari tuan-tuan ada satu saat yang mana kalau kita berdoa dan bertepatan dengan saat tersebut mustajab. Tu yang orang doa pak lingkup. Kita pun pelik niaga benar. Kenapalah aku niaga dah 20 tahun tak kaya-kaya tuan-tuan. Ingat balik, ada tak kita pernah menipu orang? Takut-takut di doa habis. Kalau dia tak doa okey lagi, tapi kita dapat alhamdulillah, kita pun doa. Macam saya dapat duit bagus dan sebagainya, doa ya Allah berkatilah pak cik ini dah, semoga Allah murahkan rezeki dia, Masya Allah. Dan ada satu tuan-tuan, saya pernah jumpa peniaga yang bagus tuan-tuan, harganya contoh RM45 atau RM55, kita bawa duit cukup RM50 ya. Allah, pak cik tak ada duit dah ni, boleh kurang tak? Tak boleh ni, habis dah. Buka-buka, tak apalah pak cik, lain kali lah, saya cukup RM50 ya. Dia kata tak apalah nak, bagilah RM50 je hadiah lah. Tadi dia tak bagi sebab memang itu
dia pun nak berniaga, nak untung. Tapi sebabkan kita kata tak apalah pakcik, nanti lain kali lah sebab saya tak cukup duit, dia kata tak apa, ambil ya. Tak apa, saya tak nak hutang. Tak payah hutang, saya kira halal. Masya Allah tuan-tuan, kita doa, ya Allah berkatilah, ya Allah berikanlah ganjaran. Masya Allah tuan-tuan, ketika itu sekiranya saat Allah makbulkan doa hambanya, Masya Allah, luar biasa doa, dan awal ini akan dapat dipanggil natijah hasil yang baik. Jadi tuan-tuan, kita dah bagi tahu dah beberapa jenis tentang kejujuran. Dan akhir sekali tuan-tuan, hadis yang kita baca, Nabi sebut ini yang paling penting sekali. Nabi kata sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa seorang ke syurga Allah. Masya Allah. Maknanya orang cakap jujur ni tuan-tuan, dia akan mengarahkan ataupun dia akan membawa orang ini ke syurga Allah. Siapa yang sebut? Nabi SAW. Dan siapa yang selalu cakap jujur tuan-tuan, Allah akan cop dia sebagai orang yang jujur. Sebaliknya Nabi sebut lagi, Nabi kata wa inna rajulun la yakdzibu wa inna nal kadziba, dan sesungguhnya menipu itu akan membawa seorang kepada keburukan, fujur, dan fujur itu akan membawa seseorang yahdi ilan nar, akan membawa dia ke neraka Allah. Dan siapa yang selalu cakap bohong tuan-tuan, Allah akan cop dia sebagai pembohong. Maknanya tuan-tuan, bukan Allah saya cop dia tuan-tuan, manusia dah tahu dah ni pembohong ni, jangan percaya sangat ni cakap dia ni, sembang saja ni nak. Orang dah tahu dah tuan-tuan, dipindah ke kampung lain, orang lain pun hari ni lagi dah banyak viral tuan-tuan. Oh, kau jangan percaya sangat dia ni, ramai dah kena scam dengan dia dah tuan-tuan. Hidup di dunia pun orang tak percaya, apa lagi hari akhirat lah. Kenapa? Kerana berlakunya penipuan tadi. Baik, itu hadis yang terakhir yang kita baca pada bulan lepas. Jadi tuan-tuan, pada malam ini kita sambung lagi hadis yang kedua, dan merupakan hadis yang ke-56, 56, muka surat 117 118. Ats-tsani an Abi Muhammad Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anhu qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuka ila ma la yuribuka fa inna sidq tuma'ninah wal kadhiba ribah. Rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasan wa qala hadithun sahih. Wa qawluhu yaribuka huwa bi fathil ya wa dhammiha wa ma'nahu utruk ma tashukku fi hillihi wa'dil ila ma la tashukku fihi. Hadis yang kedua daripada bab yang keempat, dan merupakan hadis yang ke-56 dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, daripada Abu Muhammad Al-Hasan ibnu Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu anhuma, beliau berkata, saya hafal satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa-apa yang membuat kamu ragu-ragu menuju sesuatu yang tidak meragukan kamu, kerana sesungguhnya benar itu sebuah ketenangan dan dusta itu adalah sebuah keraguan. Dan hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Jadi tuan-tuan, hadis ini pendek sahaja, cuma pengajarannya cukup besar, cukup banyak. Jadi hadis ini datangnya daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tak digelar sebagai karramallahu wajhah. Kenapa tuan-tuan? Maknanya semoga Allah memuliakan wajah Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali ni tuan-tuan, seorang yang hebatlah, yang kita belajar sejarah beliau, dan beliau juga banyak memberi kata-kata hikmah antara harta dan ilmu tuan-tuan. Tak, Sayyidina Ali famous dia dengan ilmu dan harta. Bila ditanya dia jawab Masya Allah, luar biasa. Antaranya dia kata ilmu dengan harta, harta ini akan habis kalau kita bagi ke orang, tapi ilmu ini kalau kita semakin bagi ke orang semakin bertambah. Ada lain lagi, ilmu ini dia jaga kita, tetapi harta kita kena jaga dia. Itu antara kata-kata dia lah. Banyak lagi Sayyidina Ali sebut. Baik, jadi Sayyidina Ali kata aku menghafal, maknanya dia dapat
hadis ini datangnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia ingat, dia hafal terus. Iaitu Nabi kata, da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Nabi kata, tinggalkanlah apa-apa yang meragukan kamu dan buatlah apa-apa yang tidak meragukan kamu. Maknanya tuan-tuan, dalam urusan harian kita ni ada dua perkara. Ada benda yang kita yakin dan ada benda yang kita tidak apa yakin. Yang benda kita yakin, apa akan jadi tuan-tuan? Kita dah tahu dah benda itu boleh. Dan satu benda lagi nak kata tak boleh ke? Boleh ni tak? Orang tanya ustaz, apa hukum ni ustaz? Hukum dia haram ke halal? Akhir sekali kita tengok macam halal. Tengok kali kedua macam haram. Tak. Benda ni nak tak ada kepastian. Maka hukumnya haram. Haram. Halal campur haram jadi haram. Sebab itu namanya syubhat. Sebab itu tuan-tuan, kaedah apabila kita bertemu ataupun bertemu dengan perkara syubhat, hendaklah kita merujuk kepada hadis ni. Syubhat ni maknanya apa tuan-tuan? Nak kata haram bukan, nak kata halal pun bukan. Dalam hadis lain kita pernah sebut juga tuan-tuan, Nabi kata al-halalul bayyin wal haramu bayyin. Halal itu telah jelas dan keharaman itu pun telah jelas. Contohnya halal, rambutan, makan ikan, makan kambing, semua halal, dah jelas. Dan yang haram itu jelas. Contohnya arak haram, khinzir haram, semua itu adalah haram jelas. Tapi tuan-tuan, ada di antara kedua-duanya dipanggil syubhat. Syubhat ni tuan-tuan, nak kata halal pun bukan, nak kata haram pun bukan. Itu namanya syubhat. Dan lebih-lebih lagi akhir zaman ini tuan-tuan, banyak perkara-perkara yang kita kata syubhat. Nak kata halal bukan. Contoh kita pergi luar negara tuan-tuan, kita tengok satu makanan cop halal, tapi tengok ada lambang khinzir ke, wallahualam tak. Tuan-tuan, itu meragukan kita. Contoh saya pergi satu negara, tak? Saya banyak kali sebut dah. Dia tulis halal tuan-tuan, tulis halal. Halal besar. Sebab bila keluar negara ni tuan-tuan, payah kita nak cari makan. Jadi kena cari yang betul-betul ada signboard halal. Tapi yang peliknya tuan-tuan, semasa saya selfie dengan kawan-kawan tu, tengok gambar balik sementara tunggu menu tu, tunggu makanan sampai, zoom belakang, ada belakang tiger. Tiger tu lambang arak. Tengok peti ais penuh dengan arak. Allah dah. Tak boleh jadi ni. Ini menandakan syubhat. Sama juga tuan-tuan, saya pernah pergi satu tempat. Di tempat driver ni dia kata sini susah sikit nak cari makanan yang halal. Tapi jangan risau, dia kata. Jangan risau. Sekat sini saya akan cari benda yang halal. Wah tuan-tuan, tengah lapar ni, sampai-sampai alhamdulillah masa tunggu bukit tu ada restoran ditulis halal besar dalam bahasa Arab, bahasa Jawi kita lah. Oh alhamdulillah, kau kata okey, alhamdulillah ni rasanya halal. Pergilah tuan-tuan, order. Antaranya ialah menu yang saya nampak, burung terbang goreng. Burung terbang goreng. Saya pun pelik, dah lah burung terbang, burung mestilah terbang. Rupanya tuan-tuan, burung terbang itulah katak. Katak goreng. Sudah tak betul lah ni. Lepas tu saya tengok pula dekat sebelah kanan ni ada almari besi, kaca tu kan, biasa kita letak ayam tu, orang buat nasi ayam dia letak situ lah. Saya nampak nak kata kambing bukan, nak kata arnab pun bukan tuan-tuan. Sebab dia besar sikit daripada arnab, dia kecil sikit daripada kambing. Saya pun apa benda menatang ni, dia tengah berguling-guling nak situ, tengah pusing-pusing. Saya pun pergi tengok depan, Allah, dia tulis babi guling. Babi guling, Allah, terpodai. Kita kata jom naik pin balik. Apa punya ni, ya Allah, halal tuan-tuan. Tetapi bila kita nampak ni, maknanya benda ni adalah syubhat. Kenapa syubhat? Dia kata halal, memang nampak halal, tetapi bila nampak ni haram ni, maknanya dia tak tahu lah ni. Sebab itu saya pernah bagi tahu juga, orang kafir tuan-tuan, dia tak tahu itu halal haram. Macam saya selalu sebutlah, kawan saya mengajar sekolah Cina kan, ingat tak? Boy dia kata, okey hari ni jamuan, okey jangan risau. Jangan risau, cikgu-cikgu Melayu ni, orang Islam jangan risau. Kami sediakan satu meja halal.
Oh, jadi kawan dia rasa bersyukurlah bos dia memahami tentang halal. Jadi buka-buka meja tu, ada penutup tak buka tu, buka nampak ayam. Alhamdulillah, orang lain makan khinzir ikut mula tak? Ni ayam. Tengok, ambil kau, Allah, ayam tuan-tuan dengan leher-leher ada lagi. Rupanya ditebuk saja tuan-tuan. Bos minta maaf bos. Kenapa? Kami tak boleh makan. Tak boleh makan apa? Ini ayam lah, halal. Ya, ayam memang halal tapi tak boleh. Ini kami kena potong kepala dulu. Oh, macam tu ke? Ya, sorry, dia bagi duit seorang 50, dia pergi makan kat luar dah. Sorry, saya tak tahu. Ingat ayam saya halal. Rupanya kena potong kepala dulu. Oh, macam tu, baik. Tak lama kemudian tuan-tuan buat pula jamuan akhir tahun lah. Dia kata, cikgu jangan risau, kali ni halal 100%. Halal 100% lah. Oh, alhamdulillah, buka-buka, alhamdulillah tuan-tuan, ayam. Dan ayam dah tak ada kepala dah kali ni. Oh, alhamdulillah, betul lah. Tapi kawan ni bagus tuan-tuan, dia terdetik nak tanya, ni bagusnya dia. Bos nak tanya, you beli ayam kat mana? Oh, saya beli ayam, saya potong sendiri. Saya potong sendiri. Jam tuan-tuan lah. Jadi kawan ni kata, Allah bos, sorry bos, tak boleh makan. Kenapa tak boleh makan? Hari itu kata ayam tak boleh makan, you kata tak potong kepala. Ini sudah potong kepala mah. Kita nak terang macam mana tuan-tuan? Susah tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, orang kafir dia tak memahami tentang halal haram. Jadi kena hati-hatilah. Sebab itu halal bagi dia orang lain, halal bagi kita orang lain. Macam tadi lah tuan-tuan, dia ingat potong kepala itu padahal dia yang potong. Mujur dia tak potong kepala khinzir je. Sebab dia anggap potong kepala mesti jadi halal. Akhir sekali ambil khinzir potong kepala jadi halal lah. Tak tuan-tuan. Kalau benda itu haram, panggillah Imam Sudais tu, Suraim tu, mari potong kepala, tu tak haram. Sebab apa? Sebab dia tak tahu benda itu haram. Jadi nak cerita benda ni syubhat banyak. Jadi bila kita bertemu dengan syubhat tuan-tuan, apa yang perlu kita lakukan? Hendaklah merujuk pada hadis ni. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan apa yang kamu rasa ragu-ragu dan buatlah apa-apa yang kita tidak ragu. Jadi hadis ini tuan-tuan nak bagi tahu kepada kita tentang suatu perkara yang tidak jelas hukumnya atau hati kita tidak akan tenang mengenainya. Tuan-tuan, kita nak tanya mufti tak tahu macam mana, nak mufti jauh, telefon tak masuk, tuan-tuan tak? Tuan-tuan, hati kita juga boleh jadi mufti sementara waktu. Kita tengok tanya dari diri kita. Kalau kita rasa seronok tuan-tuan, kita rasa tenang, insya-Allah. Tapi kita rasa tak macam ragu-ragu, kita rasa duk-dak tuan-tuan, tinggalkan itu lebih baik. Sebab Nabi sebut dalam hadis lain, Nabi kata hati itu juga boleh memberikan panduan kepada kita bagaimana apabila kita berdepan dengan perkara yang kita tidak tahu. Sebab itu ia bukan semata-mata perasaan, tetapi juga apabila terdapat ketidakkeyakinan terhadap kehalalan tadi ataupun kebaikan perkara itu. Jadi merujuk kepada ni hati tadi. Jadi tuan-tuan, Nabi menyuruh kita tinggalkan perkara tersebut walaupun tidak jelas haramnya. Sebab apa? Syubhat. Nabi suruh kita tinggalkan. Tapi kalau kita dah makan benda tu syubhat, tuan-tuan, dia tidak berdosa sebab syubhat. Tetapi kalau boleh tinggalkan benda syubhat tadi. Dan orang yang warak tuan-tuan, dia akan meninggalkan perkara-perkara yang boleh mendatangkan keraguan pada dirinya. Contoh, dia nampak satu restoran ni tuan-tuan, dia tak apa macam orang pakai kupiah pergi makan, jubah pergi makan, tapi dia rasa itu dia baguslah. Tapi kalau kita tak yakin, kalau kita yakin tak ada masalah. Cuma tu hati-hati juga tuan-tuan, hari ni orang nak meniaga macam-macam dah, letak ayat Al-Quran dan sebagainya, padahal dia tak pernah semayang. Maksud tak semayang orang kafir lah. Maknanya dia ni Allahu Akbar, kita ditipu. Macam saya pernah sebut dah tuan-tuan, saya pergi makan satu tempat ni, tengok bawah tuan-tuan, rupanya ada setanggi yang orang buat sembahyang dia orang tu. Allah, belakang ada ayat kursi tuan-tuan. Masa tu saya makan roti canai waktu tu. Saya banyak kali cerita ni. Kebetulan gaji tuan-tuan. Time gaji itulah nampak kat muka kat kedai tu. Lepas tu tak ada dah. Masa tu makan roti canai, teh tarik, saya ingat lagi. Saya bayar dengan harga, dengan duit RM50. Lepas tu kedai pagi lagi dia kata, cikgu tak ada duit kecil, tak ada, ni duit ni paling kecil. Oh, macam sombong lah. Padahal duit tu ialah baru gaji dah.
Dia kata, oh tak apa, tak apa. Saya pergi tukang belakang je. Sementara saya tunggu dekat meja dia tu, saya nampak asap keluar daripada meja tadi. Tapi nak kata asap ubat nyamuk, tak bau macam ubat nyamuk lah. Saya pun terjengkit kaki saya tengok bawah tu. Allah, ada setanggi tadi. Saya kata, Allah, kena scam lagi dah. Sebab itu kita kena hati-hati. Sebab apa? Supaya tidak terkena syubhat. Sebab syubhat ini boleh mendatangkan haram kalau kita terbiasa. Baik. Seterusnya tuan-tuan, pilihlah jalan yang lebih selamat agar tidak terjerumus ke dalam yang haram ataupun dosa. Dosa. Jadi tuan-tuan, hubungan takwa dengan hati ni tuan-tuan, dia sangat penting. Kenapa tuan-tuan? Kerana ia juga meninggalkan perkara syubhat, menunjukkan ada iman. Dan ada orang yang langsung dia tak bagi, dia tak kisah tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab iman sudah tidak ada. Orang tu, janganlah makan benda tu, aku nampak tak betul. Sedap je tuan-tuan. Jelas-jelas tuan-tuan kat belakang tu ada lambang arak, lambang apa, dia masih lagi makan. Maknanya tuan-tuan, iman dia ni dah tak ada apa dah. Dia tidak ada sensor lagi dah. Sebab itu kena hati-hati. Baik. Yang kedua tuan-tuan, Nabi sebut fa inna sidqa tuma'ninah. Sesungguhnya kejujuran itu adalah ketenangan. Maknanya tuan-tuan, hadis ini banyak benda yang kita boleh ambil kesimpulan. Iaitu nak cerita bahawa orang yang berlaku jujur tuan-tuan, dia akan tenang dalam hidupnya. Sebab apa tuan-tuan? Kerana dia tak rasa takut, dia tidak rasa bimbang, takut rasanya terbongkar dan sebagainya. Sebaliknya orang yang menipu tuan-tuan, dia walaupun nampak happy tetapi hakikatnya sentiasa berada dalam ketakutan. Dan ingat tak saya pernah sebut, Hamka kata, dia kata para pembohong akan dipenjara oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya kerana kejujurannya. Nak cerita bahawa orang yang selalu bohong tuan-tuan, dia selalu dihantui oleh kebohongannya. Dia selalu tengok, aku lah. Akhir sekali dia berada dalam ketidakketenangan. Sebab itu Nabi sebut fa inna sidqa tuma'ninah. Sesungguhnya kebenaran itu atau kejujuran itu adalah menenangkan. Maknanya hati kita menjadi tenang, hati kita jadi lapang dan tidak gelisah apabila kita bercakap jujur dan bercakap dengan benar. Yang kedua tuan-tuan, wa innal kadhiba ribah. Dan menipu itu adalah dusta dan menimbulkan keraguan. Maknanya dusta itu menyebabkan kita resah, menyebabkan kita tidak tenteram dan kita was-was dan gelisah. Sebab itu tuan-tuan, antara kesimpulan yang kita boleh ambil daripada hadis ini, kaitan hati dan kebenaran. Maksudnya hati kita dengan kejujuran tadi, apa dia? Hati yang bersih akan merasa tenang apabila melakukan kebenaran. Maknanya bila dia cakap jujur, dia rasa tenang, tidur lena tuan-tuan. Kerana kebenaran itu selari dengan fitrah manusia. Tuan-tuan, fitrah ni, manusia ni dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nabi sebut setiap anak Adam dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah ni semula jadi nak buat kebaikan. Sebab itu anak-anak kita tuan-tuan nak jujur dia tuan-tuan, nak jujur dia. Sebab itu cikgu-cikgu nak tahu rahsia mak ayah, dia tanya budak je lah. Dia tahu semua tuan-tuan, sebab dia tak boleh menipu budak-budak ni. Itu fitrah dia. Tetapi kenapa kita bila besar banyak scam, banyak dia panggil apa, liku-liku penipuan tadi, sebab ada virus tadi. Sebab itu bila kita cakap jujur, kita telah mengembalikan fitrah insaniah dalam jiwa kita. Manakala dusta tuan-tuan atau bohong tuan-tuan, walaupun tidak diketahui orang, maknanya tak ada seorang pun tahu, kita tahu. Sebab bohong orang tak tahu pun. Kita bohong ke kita cakap benar tak tahu. Kita seorang tahu. Walaupun tidak diketahui orang lain, tetapi ingat tuan-tuan, ia akan mengganggu jiwa dan merosakkan rohani kita. Dia akan merosakkan rohani kita. Ganggu kat mana tuan-tuan? Nampak kita tenang tapi hakikatnya kita tak tenang. Sebab itu tuan-tuan ingat tak, ada satu alat, saya baca, saya tengok cerita lah, ada satu alat dia letak kat mana tuan-tuan, dia nak siasat ni, bohong tak bohong, dia letak alat. Jadi pergerakan jantungnya, darahnya tak betul, bohong lah tu.
Itu alat yang dibina oleh manusia. Tetapi tuan-tuan ingat, alat Allah ni lagi dahsyat, sentiasa bersama kita. Allah. Sebab itu kita tahu, walaupun orang tak tahu, kita tahu. Bohong tak bohong. Kalau bohong, maknanya kita tak betul lah. Kita telah merosakkan jiwa kita yang sepatutnya fitrah tadi baik. Dan kesan dalaman menjadi rosak, antara kita tidak dapat membezakan yang mana salah, yang mana benar lagi. Disebabkan selalu menipu tuan-tuan, akhir sekali benda ni tuan-tuan baginya dah sebati dalam hidupnya. Sebab itu tuan-tuan ada kisah orang yang dia ni tuan-tuan, dia suka menipu, dan dia ni tuan-tuan diketahui dengan penipuan dia. Sampai orang pun tanya dia, tanya-tanya, akhir sekali orang tahu, bukan mu ni ke ahli menipu? Akhir sekali yang menipu kata, saya dah bertaubat dah. Saya dah bertaubat dah, wallahi semua dah ada sumpah ni. Betul ni? Ya, aku dah bertaubat dah. Orang kenal aku menipu semua, aku dah bertaubat dah sejak hari tu. Akhir sekali orang ni tanya juga, baiklah, memandangkan dia dah bertaubat, aku nak tanyalah, ni jalan ke rumah Cik Mail ni kat mana, lorong mana? Oh, jalan rumah Cik Mail, mau pergi terus, mau belok kiri, kiri lagi, insya-Allah jumpa. Lah tuan-tuan, orang tu sesak jalan, betul tak? Sesak jalan. Tanya-tanya macam rumah Cik Mail, kata, sini tak ada Ismail, tak ada seorang pun. Lepas tu, awak kena pergi balik, keluar balik sana. Akhir sekali jumpa orang tengah jalan tadi, yang menipu tadi. Marahlah dia, mu ni tadi kata bertaubat dah, kata tak menipu. Dia kata, aku tersilap tadi. Silap. Oh, silap pula. Allahu Akbar. Kenapa tuan-tuan? Sebab apa? Dah terbiasa dengan menipu. Bila dah terbiasa dengan menipu, tuan-tuan, mesti dicari. Sebab itu dulu tuan-tuan, kita percaya dengan budak tak pandai menipu. Saya mengajar budak sekolah rendah dah. Akhir sekali tuan-tuan, saya ditipu budak ni selama 1 tahun. Tanya, kerja dah siap ke belum? Ustaz, alhamdulillah saya dah siap. Mana bukunya? Saya tertinggal lah kat rumah Ustaz. Saya percaya dia baik. Minggu depan tanya lagi, mana kerja awak dah siap ke belum? Dah siap. Mana buku? Ustaz, saya dah bawa lah Ustaz. Tiba-tiba mak saya keluarkan buku tu, letak buku lain. Saya percaya lagi. Akhir sekali tanya lagi, nenek dia pula. Esok lagi tanya dia, datuk dia pula tuan-tuan. Macam-macam dia sebut. Last sekali sampai habis 1 tahun saya ditipu. Nak kata apa tuan-tuan? Allah, lepas tu saya tanya cikgu lain. Budak tu macam mana? Ustaz, kalau dia bercakap 10 tu 11 jangan percaya. 10 dia bercakap 11 jangan percaya. Maknanya bohong sungguh. Allah tuan-tuan, bukan saya seorang, rupanya ramai dah kena tipu. Sebab apa? Dah terbiasa dengan menipu tadi. Seterusnya tuan-tuan, kedudukan sifat benar. Ulama kata tuan-tuan, kejujuran adalah asas kepada segala kebaikan dan keimanan. Sebab itu tuan-tuan, iman itu adalah jujur. Sebab itu ikhlas, jujur dengan Allah. Sebab itu ulama ni kata, jujur itu adalah asas segala kebaikan dan keimanan. Sebab itu Nabi kata, alaikum bisidq, hendaklah kamu bersifat dengan benar, jujur, kerana ia akan membawa kamu ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan-tuan, dusta pula adalah sifat kemunafikan. Malah dikata dusta itu adalah akar umbi kemunafikan. Sebab itu tuan-tuan, Allah marah dengan orang munafik ni, sehingga Allah sebut asfalu minan nar. Allah akan campakkan dia dalam api neraka yang paling bawah sekali. Dan Nabi sebut dalam 2 hadis. Ada hadis yang Nabi sebut, salatun man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada satu hadis lagi Nabi sebut, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Nabi kata ada 4 ciri, 4 perkara yang ada pada seorang itu, itulah ciri munafik yang sejati. Nabi sebut antaranya tuan-tuan, Nabi sebut apa tuan-tuan? Nabi kata iaitu idza haddatsa kadzaba, apabila dia bercakap dia berbohong. Sebab tu hadis lain Nabi sebut 3 perkara. Ayatul munafiq salas. Nabi kata tanda-tanda kemunafikan seorang itu ada 3 perkara. Itu salah satunya idza haddatsa kadzaba, apabila dia bercakap dia berbohong. Bila bercakap berbohong, itu antara tanda-tanda munafik. Tapi jangan kata, "Oi, mu munafik, mu ni menipu." Tuan-tuan, tanya dia betul-betul. Orang itu bukan hendak menipu. Contoh dah, dia janji nak bagi kita satu-satu hadiah, contoh dah.
Tiba-tiba dia datang tak bawa hadiah. Oh, mu munafik. Jangan main munafik tuan-tuan. Rupanya kata aku bukan tak bawa. Alah, aku bawa lah tadi tapi kena hujan tadi habis. Kereta-kereta aku kena tak? Contoh. Jadi kena tanya dulu. Tu macam tadi pagi tadi saya mengajar dekat Bangi tuan-tuan tak? Berkaitan dengan satu hadis. Hadis ni lambat lagi kita sampai. Bab 75 kot tuan-tuan. Kita baru bab 3 ni. Baru bab keempat. Yang ni kat sana dah lama dah. Dah lama dah. Dah 70 lebih dah. Jadi ada satu kisah sahabat dia datang bagi hadiah kepada Nabi. Bagi hadiah kepada Nabi. Itu hadiah himar hashi. Himar hadiah namanya keldai liar. Dia kata, ya Rasulullah, ni hadiah aku ya Rasulullah. Ada orang bagi kambing Nabi, ada orang lah macam-macam lah. Tapi sahabat ni datang dia bagi keldai hashi. Itu keldai liar tuan-tuan. Keldai ni orang tak, Malaysia ni tak ada tuan-tuan. Tak ada lagi keldai ni. Keldai ni lebih kurang nak kata kambing bukan, nak kata kuda pun bukan. Dia kecil daripada kuda, dia besar sikit daripada kambing. Dan himar ni tuan-tuan, binatang yang dibuat untuk bawa barang. Nampak kecil tapi dia boleh bawa barang dengan banyak. Sebab itu tuan-tuan orang Arab ni, kalau kita marah dia, kita maki dia, kita kata anta khinzir, anta kalb, mu ni babi, mu ni anjing. Dia relax je tuan-tuan sambil minum kopi relax ya. Kita jangan main, mu ni khinzir habis ya. Kena nah, bagi kita tak boleh. Dia tak apa. Tapi satu tuan-tuan, satu binatang yang tak boleh sebut depan dia. Kalau kita maki, nah, kalau kita anta himar contohlah, oh kiamat kecil tuan-tuan tak? Marah dia tuan-tuan. Sebab apa? Bagi dia tak boleh. Himar ni bagi dia memang tak boleh tuan-tuan. Sebab tu kawan ni pelik tuan-tuan. Dia marah kau Arab ni tuan-tuan. Marah sungguh. Mu ni khinzir lah. Orang Arab. Terima kasih. Syukran lagi tuan-tuan. Kawan ni balik rumah tuan-tuan. Aku pelik lah orang Arab ni. Aku maki dia macam-macam binatang. Dia relax je. Mu maki apa? Aku kata khinzir lah. Dia kata tak makan saman dia orang ni. Cuba mu sebut himar. Himar. Betul? Lain kali tuan-tuan dia marah dengan entah himar. Bergaduh besar tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Sebab dalam Al-Quran disebut tentang perangai orang Yahudi, Ahlul Kitab, yang mana seumpama keldai. Yang keldai ni bawa kitab banyak tetapi bodoh, tetap bodoh juga. Tak? Bukan kata, oh dia ni banyak kitab ni cerdik. Tak. Tu dia marah tuan-tuan. Sama juga tuan-tuan orang Cina ni, kawan saya. Tak? Dia cerita pengalaman dia mengajar sekolah Cina ni. Seorang parent datang cari, cikgu ada tak nampak anak saya nama Acung Aceh tak? Tak tahu mana satu, saya tak berapa kenal nama ni. Alah, anak saya muka bulat-bulat macam babi tu. Dia kata anak dia bulat-bulat muka comel macam babi tu. Allah tepuk dahi tuan-tuan. Dia kata muka comel macam babi tuan-tuan. Bagi dia biasa kot. Tapi kita jangan tuan-tuan nak puji orang, jangan buat macam tu. Awak ni handsome macam babi lah. Tuan-tuan kiamat tak? Sebab apa tuan-tuan? Tak sesuai dengan keadaan budaya kita. Nah, jadi tuan-tuan berbalik kepada sahabat tadi, dia bagi hadiah kepada Nabi keldai hashi, itu liar tadi. Lalu Nabi tolak tuan-tuan. Nabi kata minta maaf, aku tak nak terima. Jadi sahabat ni berubah wajah, rasa sedih, rasa kecewa pun ada. Tapi akhlak Nabi, sebab dalam hadis tu dia letak dalam bab akhlak yang mulia. Jadi Nabi nampak wajah kawan ni berubah tuan-tuan. Nabi pun bagi tahu dia, sebab apa Nabi tak terima. Minta maaf. Aku bukan tak terima hadiah ni, tapi aku tak boleh terima sebab ni aku sekarang berada dalam ihram. Kan ihram tuan-tuan. Ihram ni kita tak boleh terlibat dengan binatang buruan. Ihram ni ingat kalau kita belajar hukum hakam tentang haji dan umrah tuan-tuan, ada 13 pantang larang yang tak boleh kita buat. Salah satunya ialah membunuh atau binatang buruan. Tapi yang salah pula tuan-tuan, ada orang salah faham. Dia kata bila kita berada dalam ihram ni tak boleh bunuh binatang. Tak, dia pegang yang tu lah. Akhir sekali saya jumpa makcik tuan-tuan, besok tuan-tuan muka dia penuh dengan tumpuk-tumpukan merah. Semalam tuan-tuan glowing yang muka dia. Kak Elijah apa tu? Kenapa ustaz? Tak, semalam elok je muka ni nampak bintik-bintik penuh. Kenapa? Nyamuk gigi ustaz.
Tak pukul ke kak? Tak boleh pukul lah ustaz, sebab kita berada dalam ihram. Kenapa pula? Kan kita tak boleh bunuh binatang. Saya tegak, salah faham tu. Yang tak boleh bunuh binatang buruan ialah binatang buruan. Nyamuk bukan binatang buruan. Sebab tu kita tak pernah dengar lagi, Mat, mana ayah kau? Oh, ayah saya pergi memburu binatang. Buru apa? Buru nyamuk. Ada tuan-tuan? Tak ada. Sebab itu jangan salah faham. Saya jumpa bukan satu jemaah tuan-tuan, ramai juga jemaah salah faham. Nyamuk gigit pun dia tak pukul. Sebab apa? Dia kata tak boleh ustaz, nanti kena dam. Sejak bila pula bunuh nyamuk kena dam tuan-tuan tak? Nyamuk bukan binatang buruan. Binatang buruan contohnya ayam hutan, rusa, apa sekali lah yang boleh dimakan kan, itu binatang buruan. Dan ada ketikanya tuan-tuan kita perlu bunuh binatang, walaupun ketika itu kita berada dalam ihram. Contohnya Nabi sebut dalam hadis ada 5 binatang yang perosak. Ular, tikus, anjing gila tak? Anjing warna hitam tak? Tapi bunuh ular pun tuan-tuan ada cara dia. Antaranya sebelum kita bunuh ular tuan-tuan, contoh dia masuk rumah kita lah, sebelum kita bunuh ular tuan-tuan kena bagi tahu dia dulu. Saya ingat masa saya sewa rumah satu tempat ni, tandas dia belakang hutan, dia tak sambung dalam rumah. Jadi saya suka pergi tandas kat luar tu. Suatu hari saya nampak dekat pintu tu tuan, ular besar tangan saya, gelap gelita tu tak atas pintu tu. Bau hujan kan. Allah, adik saya dengan ayah saya nak pukul lah. Saya kata sabar. Saya ingat pesan tok guru saya kata nak bunuh ular ni dia ada adab dia. Antaranya sebut duduk. Wahai ular, sekiranya engkau ular bukan ular, sila keluar daripada tempat ini. Tak? Saya pun ingat sabar-sabar. Ayah saya baling, adik saya baling, dia tak gerak pun tuan-tuan. Macam mati dah ular ni. Akhir sekali saya ingat pesan tok guru saya kata, wahai ular, jika kamu bukan ular, tolong keluar dengan segera sebelum aku bunuh kau. Tiba-tiba ular tadi bergerak tuan-tuan. Dan digerak, tiba-tiba hilang. Maknanya bukan ular sungguh lah. Sebab itu kena hati-hati kalau ada ular masuk dalam rumah kita. Tapi kalau dah nak patuk kita, jangan sebut wahai ular, itu mati syahid tuan-tuan. Jangan salahkan saya pula. Alah, ada kata ustaz kata jangan bunuh dulu, kena tanya dia dulu. Bukan gitu. Kalau ular nak terkam kita tuan-tuan, bunuh dia terus lah. Jangan ingat kata, wahai ular, jika engkau bukan ular, tolong. Tuan-tuan mati syahid kita tak? Jangan salah faham. Jadi tuan-tuan, loceng berbunyi, kita dah sampai ke penghujungnya. Jadi baik, ada pengumuman sikit ni. Pada kereta NBS 9448 lampu tak tutup. Lepas ni kena jadi sekali lagi untuk tuan kereta NBS 9448, tolong segera pergi kat sana, tutup lampu dia. Lampu tak tutup tu. Jadi tuan-tuan, saya kata setakat ini saja. Apa yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah dan kurang itu datangnya dari kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.